Tuan-tuan, barakah maknanya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin baik, semakin baik. Dalam bahasa yang senang kita faham. Bahasa yang paling kita faham senang, makin bagus keberkatan. Bila sebut tentang keberkatan ini tuan-tuan, yang menurunkan, yang memberikan keberkatan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia nak bagi barakah, bukan orang yang nak bagi barakah. Barakah ni Allah Ta'ala yang datang. Kita hanya boleh mohon, kita boleh minta, kita boleh doa. Sebab tu dalam doa kita selalu kita minta dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta salam sejahtera ke atas kamu, diberikan kebaikan ke atas kamu, diberikan keberkatan ke atas kamu. Keberkatan Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni dapat macam-macam. Yang pertama sekali, kita dapat nikmat tubuh badan kita. Kita dapat nikmat tubuh badan, sihat walafiat. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada muka, sampai ke kaki. Nikmat. Adik-adik ada rambut, lawa rambut sekarang ni, Masya Allah. Pomade, lawa rambut kita. Mata kita ni tuan-tuan, subhanallah, boleh tengok keindahan alam. Apalah maknanya tubuh badan yang sihat tetapi tidak ada keberkatan daripada tubuh badan itu? Tak ada barakah tuan-tuan. Mata ni sepatutnya digunakan untuk melihat Al-Quran. Mata ni digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Tetapi mata ni digunakan pula untuk melihat perkara maksiat. Hilang keberkatan dia. Kita dapat lidah, boleh bercakap dengan fasih, bercakap dengan baik. Tetapi kadang-kadang lidah kita digunakan untuk memaki. Memaki orang. Tadi kita duduk elok, nampak straight Ustaz Kazim tu. Mai orang lain pula duduk depan kita dengan besar ragam, duduk maki tu. Celaka disebut tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi lidah ni untuk zikir, bukan untuk maki. Tu nikmat tubuh badan. Yang kedua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, nikmat keluarga. Ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Allah Ta'ala bagi pula rumah, duduk pula rumah yang cantik. Ada peti ais, ada blender, semuanya ada. Kita nak keberkatan dalam rumah tu. Tapi macam mana rumah nak barakah? Pak tak semayang, mak tak semayang, anak tak semayang. Macam mana nak turun berkat dalam rumah? Tak pernah baca Quran. Kita tanya pada opah ni, makcik, baca ada Quran? Baca. Bila? Tahun tu dia 6 harakat. Tahun lama tu. Tahun 98. Lamanya makcik. Ialah masa tu arwah suami makcik meninggal. Makcik baca lah. Lepas tu tak baca dah. Pasal apa tak baca? Tak ada siapa meninggal. Tak apa, tunggu makcik meninggal kami baca pula. Macam mana nak dapat barakah? Quran tak pernah dibaca dalam rumah. Rumah jadi macam kubur, sunyi, sepi, hilang barakah. Allah Ta'ala bagi pada kita kereta. Berapa banyak kereta yang tak ada barakah tuan-tuan, yang menyusahkan balik tuan dia, yang menyusah balik pemilik dia. Macam mana nak datang barakah? Beli kereta pun bukan loan dengan loan yang dibenarkan. Dibuatnya pinjaman riba. Mana ada riba tu barakah? Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tengok-tengok beli ini riba, beli ini riba, beli itu riba. Kemudian kita minta, ya Allah berkatilah hidup aku ya Allah. Macam mana nak barakah tuan-tuan? Yang ketiga, barakah ni boleh datang daripada orang lain. Sumbernya daripada orang lain. Allah berikan barakah. Maksud Ustaz,
Keberkatan itu ada di sekeliling kita. Kita saja sia-siakan. Siapa dia? Yang pertama, ibu bapa kita. Orang yang berbuat baik kepada mak bapak, hidup dia barakah. Cuba tengok tuan-tuan, hidup kita ni ada saja masalah. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, ustaz, saya ni tak habis-habis masalah. Ada saja masalah. Jawapan dia, jangan tanya marahkan Allah, jangan soal pada Allah, jangan kata Allah jahat, jangan. Cek tengok, kamu sia-sia tak mak kamu? Ada tak kamu buat tak betul pada bapak kamu? Maka dengan sebab ada benda yang tak betul yang kita buat pada mak dan ayah kita, keberkatan hidup kita ditarik oleh Allah. Oh tuan-tuan, bila barakah hidup gaji mahal tak guna. Bila barakah hidup anak ramai pun tak guna. Bila barakah tidak ada dalam hidup, rumah besar ni jadi sempit. Panah ni tuan-tuan hidup. Salah satunya ialah mak bapak kita. Kalau rasa nak dapat keberkatan, nak doa mustajab, nak hidup didoakan, wabil walidaini ihsana, tolonglah berbuat baik pada mak bapak. Yang kedua, ada di sekeliling kita benda yang boleh mendatangkan barakah. Apa dia? Anak-anak yatim. Orang yang bela anak yatim, sampaikan bukan setakat bela, dia usap kepala anak yatim pun dapat barakah. Apatah lagi dia bela, apatah lagi dia bagi makan anak yatim. Tuan-tuan, macam mana berkat nak sampai pada kita? Jiran kita anak yatim, kita tak pernah bagi duit pun. Belakang rumah kita tu balu janda ada 5 anak yatim, kita tak pernah bersedekah pada dia. Kemudian kita doa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Macam mana kita nak dapat kebaikan dalam dunia? Anak yatim itu disia-siakan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu nak kenal dah orang yang berbohong dalam agama, orang yang mengkhianati dalam agama, orang yang kelentong saja? Siapa dia? Orang yang tak peduli pada anak-anak yatim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mendatangkan barakah kepada kita Allah, dan bagaimana kita nak dapat keberkatan yang begitu hebat daripada Allah, terpulang pada tuan-tuan. Mudah-mudahan malam ni ada barakah. Barakah sebab kita mendatangi majlis ilmu, barakah pada usia kita kerana orang yang baik ialah orang yang berada dalam majlis ilmu, barakah pada harta kita kerana harta yang kita ada ini kita nak wakaf, kita nak bagi sumbangan kepada masjid, biar bina masjid, biar kita wakaf pembinaan masjid, harta kita barakah, makin bertambah dengan sebab sedekah, dengan sebab wakaf dan sebagainya. Wallahu a'lam.